Not bad lah. Boleh tak? Hey, FOMO kali ni weh. Ya dan FOMO. Baca dalam video. Cik B tak nak sorok ni siapa? Cik B pergi. Cik B tak erti lah nak sebut pelik-pelik ni. Ais Americano rock on the top lah nama Rima. Cik B ambil je gambar dekat video. Cik B tengok tu. Lepas tu, Dek, Kak Nak I viral ni. Dia pun baca-baca, dia pun buat. Sebiji weh. Allah, tak tu macam menyelerakan ya. Tak sabar nak terak. Buat apa setengah panas ni? Pok tu macam kau kopi dia tapi tak tahulah ke. Sebab kalau Cik B pergi coffee bean, Cik B ambil latte caramel je. Tak adalah order pelik-pelik gini. Lepas tu Cik B order sekali dengan ni bagel jalapeno. Ya Allah sedap kena ni. Debar pula guys. Bismillah. Comel dia punya colour tu comel. Bismillah. Baik lah. Sedap. Next time boleh order pula. Sedap. Favorite GB. GB mari coffee bean memang Cik B beli gon ni je. Sebab dulu kan. Zaman Cik B ngaji Sarawak dulu kan. Coffee bean dengan Starbucks je ada dekat Sarawak. Tu zaman dulu lah. 14 tahun yang lepas. 14 tahun apa? Tahu Cik B grad 2010. Ni 2010 lah ni 2020. Ni. Oh, 16 tahun. Ni favorite Cik B. Bagel jalapeno. Itu je nak bagi tahu hari ni. Cik B nak pergi nasi kembar pula.